Jam celik kita dah nak memasuki tahun 2026. Masih sayonara tu Trend Express Selatan. Tak sangka ini kali pertama dan terakhir Ina naik masa job Ina dekat dengan KTM Biar itulah. Pengalaman pertama naik, tapi memang best naik train ni lah. Sayangnya Ina tak sempat buat reel sebelum ni sebab Ina sangat sibuk. Tiba-tiba Ina tengok, wah dah ditamatkan hari ni. So Ina buatlah konten memori kenangan kat dalam ni masa Ina tengah shoot konten. Berulang alik lah dalam train ni. Train dia sangat selesa, seriously macam ETS. Selesa juga, aircon dia kuat. Kafe dia lagi besar daripada ETS tau, luas. Ina lepak kat kafe sangat lama. Ina lepak kat tepi ni. Ina memang lama gila lah Ina lepak dekat kafe sampai kan kita orang hampir terlepas train tau. Dah nak sampai, kita orang masih berborak. Lepas tu kita orang lari. Sempatlah sampai. So kita orang ambil beg dan kita orang keluar. Yang ini masa ni untuk Ina lepak kali kedua dengan kawan lah. Kali pertama Ina buat konten kafe. Yang ini yang rushing gila. Kita orang tengok, dah sampai. Lari, run for your life. Kalau tidak kita orang kena tinggal. Lawak gila masa ni. Tak ingat dulu. Sorry buat konten. Tak apalah, titik-titik lagi sorry.